Ma'assalamah Bukhara. Syekh Abdul Wahab Rokan Babu Salam yang berada di Langkat. Beliau di antara pelopor besar Nasyabandi Al-Khalidi yang beliau bawa ke bumi Jawi, Melayu. Selain daripada itu juga ada ulama yang bertariqah Nasyabandi Khalidi juga, tapi bukan daripada Syekh Abdul Wahab, daripada Syekh Abdul Rahman Gunung Panjang Gopeng. Pun ada juga beberapa tarikat yang Tok Guru dia sama-sama zaman dengan Syekh Abdul Wahab tu. Mereka sama-sama balik ke Jawi dan mereka sebarkan mengikut tempat masing-masing, ya. Dan ada juga sekarang ni saya nampak pengamal tarikat Nasyabandi di Malaysia tu bertariqah Nasyabandi Jabal Turk, Jabal Turki. Mereka ambil daripada para masyayikh yang aktif di Turki, di Istanbul, dan membawa ke sini. Dan sekarang di Fatani Darussalam pun mengamalkan Nasyabandi Jabal Turk. Satu baba tu, Baba Mat Pohon Kuah tu, dia bertarikat tersebut. Dan dia di antara pelopor tarikat di sanalah, sebab di Patani ni mereka tak amal tarikat. Walaupun mereka pernah mengambil Syatwariyah ataupun Ahmadiyah ketika belajar di Mekah dulu, tapi bila balik ke Jawi dia pun tak mengamalkan tarikat. Mereka mengamalkan wirid dan hizib Bahar ke wirid ke Ratibul Atas, macam itulah. Tapi tarikat mereka tak amal. Jadi Baba Mat Pohon Kuah ni lah antara pelopor orang yang sekarang ni aktif mengadakan tawajuh, zikir tarikat, dan mengadakan haul-haul, mau baca-baca manakib dan seumpamanya. Alhamdulillah, kita akan pergi ke makam seorang ulama besar, seorang wali Allah yang sangat tersohor namanya, meninggal dah ratusan tahun. Satu wali sufi yang kehidupannya penuh dengan zikir kepada Allah, sampai dia melihat segala-galanya perbuatan Allah, nampak Allah sekejap sudut, nampak dia pun ingat Allah semata-mata. Jadi rezeki kita untuk sampai ke makam Syekh Nasyabandi, seorang pengasas tarikat Nasyabandi, insyaAllah. Jadi seterusnya kita serah pada Abah Ilyas untuk beri kita taklimat pagi. Muhammad dan Abu Bakar Tarhun. Yes, 4 adik-beradik, semua keturunan Rasulullah. Abad 9, abad 8 akhir, ya, 9, pindah ke kota Bukhara. Masa itu kawasan ini ada satu raja yang dia sokong Islam, yes, Ismail Samani. Tuan-tuan perempuan, di Bukhara ini kita memang ceritakan Ismail Samani. Dia adalah pahlawan juga di sini sebab dia sokong ulama-ulama. Dia bagi tanah free kepada orang Arab, suruh buka madrasah, dan dia buat banyak masjid-masjid di Bukhara. Kenapa tuan-tuan perempuan? Sebab 707 Islam sampai, tapi ada juga ulama-ulama abad 8 datang di bazar yang semalam kita pergi tu. Kita ingat kan semalam yang trading domes tu? Itu tempat tu bazar actually, ya. Kita sudah ingat, ya. Itu bazar tu masih ada jual patung-patung Tuhan tu. Itu jadi Ismail Samani tengok, dia macam make it zero lah dekat Bukhara. Tak ada kaitan, tak ada sejarah dengan agama Majusi. Itu sebab Chor Bakar ini yang kita sekarang mengunjungi ni, 4 adik-beradik yang keturunan Rasulullah, yes, daripada anak Hussein, cucu Hussein dan Hasan, anak Zainal Abidin, yes, 4 adik-beradik pindah ke Bukhara. Dia ambil tempat Chor Bakar, yang tempat ini yang wakaf oleh Raja Bukhara Ismail Samani. Dia buka madrasah besar. 4 adik-beradik Chor Bakar ini memang adalah orang kaya. Dia tolong banyak orang Bukhara, ya, sebab dia buat tempat makan, dia buat belajar tu free. Madrasah-madrasah tu semua dia bagi free supaya rakyat Bukhara tu ada ilmu, ya. Ini abad 9, ya, abad 8-9. So Abu Bakar Fazil, Abu Bakar, 4 adik-beradik, dia tolong rakyat Bukhara sampai sampai keturunan dia pun lanjutkan juga. Ya, selepas Abu Bakar Fazil, Abu Bakar Tarhun meninggal, keturunan dia lanjut juga untuk tolong rakyat Samarkand. Itu sebab Chor Bakar Necropolis ini adalah perkuburan semua Said-Said. Yes, lebih kurang contoh ada satu bangunan Abu Bakar Fazil, semua keturunan dia bumikan di situ. Ataupun satu lagi pintu kita masuk, semua
Abu Bakar Nasruddin contoh, itu pun keturunan Said. Semua bumikan di tempat Chor Bakar Kompleks ini. Di Chor Bakar Kompleks ini kita akan sebut abad 16 juga. Ada satu Raja Abdullah Khan ya, selain Abdullah Khan, dia buat satu masjid dan madrasah juga di situ besar. Itu pun warisan ya, warisan, tapi masjid itu masih guna. Itu jadi tempat tu adalah memang tempat ilmu. Kerana di belakang satu memang semua keturunan Said bumikan. Satu lagi Qariyah yang hafiz Al-Quran. Yes, itu jumlah dia orang kata 1 juta lebih. Ya, Qari dan Qariyah bumikan di kawasan ini memang adalah tempat perkuburan. Di luar kota Bukhara, kita sebentar lagi kita akan sampai. Itu sebab nama dia Chor Bakar ya. Chor Bakar ini, Chor ini dalam bahasa Farsi 4. Yes, 4 adik-beradik Abu Bakar. Situ kita akan ambil barakah lah situ ya, tuan-tuan. Selepas itu hari ini program kita sedikit boleh santai-santai sebab kita ada jam 3 kita ada catch train. Itu sebab tuan-tuan minta kerjasama, kita datang on time ya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is 24th and then the degree is -4 still in Bukhara, and today we leave in Bukhara going to Tashkent inshallah, and we visit Chor Bakar. Chor Bakar is actually the grand of children of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sebelah Ali Zainal Abidin, and dia 4 bersaudara. Untuk kisahnya tadi kita sudah dengar dalam bas, and saya akan record pengalaman saya di sini insyaallah. Peacock pakai heat pad pun tak jalan. Masih guna, masih pakai. Kalau ada wudu boleh solat. Yang ini madrasah. Ini daripada abad 16. Yang raja-raja wakafkan juga ya. Tapi yang perkuburan itu semua di sini. Satu keluarga. Nampak ini satu pintu ini. Asalnya kita masuk dalam semua perkuburan yang semua keluarga yang Said. Ya. Kita sekarang jalan ke dalam. Kita ziarah, ada makaman Qari dan Qariyah dan Abu Bakar Fazil, itu semua di dalam. Masya Allah. Hari-hari, setiap hari. Macam orang di sini. Hari duduk ya. Bestnya. Di sini mereka membaca Al-Quran yang tidak pernah berhenti. 1 hari khatam. Ya Allah. Bestnya. Seribu kari. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada tak?
Boleh. Assalamualaikum. Yang lain semua keturunan dia ya. Kita sudah fahamkan tadi semua keturunan Said mereka. Dua ini ya. Cuma kita hari ini jalan hati-hati ya sebab Ya Allah, ya Rahman. Okay, Zauna. اللهم اجعله وسيلة تقبل كما قرأنا من القرآن المجيد وما كنا من قولنا Hukuman tu dia boleh cancel. Itu sebab ini pun qadi juga ya, 7 qadi. Ini juga. Malas dan cancel. Jadi kronika ini kita biasa cekas zaman ini mau. Macam ni? Zainul Abidin. Oh, ini Zainul Abidin awal tu siapa? Said. Jafar Said. Said. Jangan tak kepala. Dah tak ada makanan ni tak nak. Ni ulu minta apa? Minta duit. Makanan tak ada. Dia buat macam ni. Tapi maksudnya labi haus tepi kolam. Labi ini maksudnya tepi. Macam labi tepi jalan tu labi jalan lah. Video abang Jalan. Labu parking. Itu sebab Labi Haus ini adalah satu kawasan viral juga di Kota Bukhara. Nanti kita sampai juga ya. Cuma kita punya waktu tidak macam ini ya. Boleh ke kita tak boleh lama ya. Nanti train jalan ataupun nanti kita tak sempat lunch. Sebab lunch pun kita kena buat di sini. Sebab nanti kita sampai Tashkent 7 malam. Sebab perjalanan 4 jam. Pukul 3 berangkat, 19.15 dia sampai Tashkent ya. Itu sebab perjalanan tu jauh sedikit. Nanti kita have to skip lunch tu, nanti kita susah. Ini adalah rumah ahli tasawuf yang diberikan oleh kerajaan. Masya Allah. Di sini adalah Kota Baru dan yang mana saya ambil rekod dalam bas tadi. Ini adalah rumah yang dikhaskan untuk para tasawuf yang diberikan oleh government atau kerajaan. Imam Jafari Sadiq, Sultan Bayazid Bastami, Haraqani, Al-Farmadi, Yusuf Hamadani yang nombor 10 semalam kita ziarah. Siapa? Syekh Hoja Abdul Khaliq Ghijdawani. So daripada nombor 10 ke sama nombor 16 di Bukhara ya. Ini dalam silsilah tarikat Naqsyabandi. Tapi Syekh Bahauddin Naqsyabandi adalah wali nombor 7. Kita semalam nombor 1 dan nombor 7 ya, kita ziarah. So Syekh Bahauddin Naqsyabandi dia tambah juga
prinsip juga ya, prinsip untuk ikut-ikut tarikat Naqsyabandi. Kalau Abdul Khalaq Ridwani semalam khush tardam, nazar berqadam, safar dar watan, ya, itu 3 prinsip tu dia tambah lagi sampai 11 ya. Jadi 11 prinsip ini tuan-tuan puan-puan, jumlah dia kalau kita baca buku-buku tentang tarikat tasawuf, semua sibuk dengan kedalaman kalbu kita ya. Itu yang kalbu dalam baik, luaran akan automatically baik. Itu sebab prinsip-prinsip ini kalau ikut yang tarikat, dia akan konsentrasi banyak ke kalbu. Itu wukuf adadi, itu ada prinsip tu, nama-nama dia ada, yes, khusdardam, khusdarwata, sadar boyazid, yodkardat, itu semua ini prinsip. Tapi jumlah dia saya akan cakap ini, dia memang concentrate more on kalbu dalam. So Syekh Bahauddin Naqsyabandi nama dia Muhammad. Yes, Bahauddin adalah pangkat juga, Naqsyabandi adalah nama tarikat. Bahauddin maksudnya cahaya agama. Dan satu lagi dia ada pangkat Bala Gardon, Cis Bala. Syekh Bahauddin Bala Gardon Naqsyabandi nama dia. Nama aslinya Muhammad. Nama kampungnya Qasri Arifan di luar kota Bukhara. Dia lahir di situ 1300 ya, abad 13, dan meninggal di situ. Tempat madrasah tu jadi makam dia. Yes, dan dia adalah daripada ibu dia adalah keturunan Rasulullah. Bapa dan ibu memang keturunan Rasulullah, saya juga ya. Dan ada satu wali, Baboi Samosi, masa dia lintas di kampung ini, nama kampung ini dulu Qasri Hinduan. Selepas dia lintas, dia kata dia tiba-tiba dia berhenti, dia ambil nafas, dia kata sudah lahir satu ulama di sini. Dia sudah ilhamkan, Allah ilhamkan ya. Allah ilhamkan, dia sudah masa lahir tu dia sudah bagi tahu dah kepada murid-murid dia, dan terus bagi tugas kepada Sayyid Murkulal, murid dia, kalau yang kamu akan jaga baby ini untuk sampai dia jadi ahli tasawuf ya. Terus dapat tugas ya, murid dia Sayyid Murkulal dapat tugas daripada guru Baboi Samosi. Sebab Sayyid Murkulal adalah guru kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Dia adalah wali nombor 6. Tempat ini tuan-tuan puan, sekarang ada makam, ada madrasah, ada banyak raja-raja daripada abad 16 sampai 18, semua raja bumikan di situ. Kuburan raja di situ. Sebab raja pun ikut tarikat Naqsyabandi. Sebab daripada abad 14, Amr Timur, yang raja-raja yang hebat di Khurasan, kota Khurasan ini semua ikut tarikat Naqsyabandi. Sebab ada satu wali, Hoja Ahrul Wali nama dia. Dia makam dia ada di Samarkand. Hoja Ahrul Wali, dia dakwah tu raja-raja dulu supaya dia senang dakwah di luar. Itu sebab banyak raja ikut tarikat Naqsyabandi. Tarikat ini tuan-tuan tahu kan, ini maksudnya jalan. Tarikat ini jalan. Syariat, tarikat. Selepas tarikat akan nampak hakikat tu susah, tapi kena ikut tarikat dulu baru nampak hakikat. Apa hakikat tu tuan-tuan? Hakikat itu adalah semua yang Allah cipta tengah zikir sekarang, tapi kita tak dengar. Allah tu dia sebut sekarang, tapi kita tak dengar ya. Itu hakikat tu kita nampak. Selepas hakikat tu baru kita sudah sampai marifat, itu sudah wali Allah ya. Contoh kan apa yang saya tahu, saya cerita ini Abdul Qadir Jailani ya. Abdul Qadir Jailani daripada Baghdad. Ya. Ya, 45 tahun ke? Selepas 45 tahun, 40 tahun, dia tiba-tiba dia pada satu hari dia bangun, dia dengar semua Allah tu, dia pokok semua sebut Allah tu. Itu dia sudah tak sampailah tahap hakikat. Abdul Qadir Jailani kan pengasas tarikat Qadiriyah. Yes. Allah bagi banyak keramah kan, di tangan saja dia boleh tunjuk syurga dengan neraka tu, dia tunjuk dengan tangan saja. Allah bagi keramah. Sampai ada juga satu kali orang mati tu dihidupkan, Abdul Qadir Jailani.
Okey, so punya guru dan Said Markulal, dan dia pengasaskan tarikat Naqsyabandiyah, ya, abad 13. Naqsyabandi ini ada dua versi. Satu versi ini apa artinya, ya, maksudnya Naqsh ini adalah bunga, ban ini chop batik. Sebab Syekh Muhammad Bahaduddin Naqsyabandi dia buat kerja chop batik. Itu kerja dia Syekh chop batik, jadi dia bagi nama kepada tarikat dia Naqsyabandi. Ataupun versi yang satu lagi, versi yang nombor 2, waktu Syekh Bahaduddin buat mula zikir, dia akan letak nama Allah di depan mata dan dia akan mula zikir la ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah. Waktu dia mula zikir itu supaya nama Allah tu ukir di kalbu. Ya, kalau ukir tu, kalau lukis, kalau buat dosa dia hilang. Macam ombak kan, ikat ombak tu, kalau kita tulis di atas pasir, ombak datang dia hilang. Itu sebab kena ukir ini. Ukir ini macam baru dia tak hilang. Itu sebab Naqshband ini maksudnya ukirlah nama Allah di qalb, sentiasa berzikir, sentiasa ingat. Caranya tuan-tuan puan-puan semua, ada tarikat-tarikat banyak, ya, actually, ya Ustaz, ya. Tarikat Khalidiyah ke Qadiriyah, Rumiyah, Kubrawiyah, Yasawiyah, banyak tarikat, tuan-tuan puan-puan. Semua ada masing-masing untuk dapatkan khusyuk. Saya ini contoh tarikat Naqsyabandi, untuk dapatkan khusyuk dia akan pegang nafas. Contoh Rumiyah, kita pernah sampai Turki kan, dia pusing-pusing apa? Sufi. Sufi itu kan dia pusing. Yes, definition. Apa tuan-tuan puan? Kenapa? Punca dia, ada makna dia. Sebab dia khusyuk, fana, yes. Kalau di tarikat Naqsyabandi, dia buat macam ini tuan-tuan puan. Yang pertama kali dia ambil nafas panjang, dia pegang nafas tu, dia cakap la ilaha illallah tu 11 kali, dan keluarkan ilahi anta maqsadur zaka matlub, ya Ustaz. Dan ambil lagi nafas panjang, kali kedua buat 22 kali, sebut lagi ilahi anta maqsadur zaka matlub. Kali ketiga 33. Macam inilah, lama-lama tak payah nafas dah. Kalau kita praktis hari-hari, ada ahli tarikat Naqsyabandi 3 jam, 4 jam takkan nafas. Kalau hari-hari dia praktis macam ini tuan-tuan puan, lama-lama kita sudah biasa, ya. Nanti bolehlah duduk di dalam air 3 jam, 4 jam ke. Kalau dia orang nak world record ke apa, dia orang boleh menang. Tapi dunia ini nothing for them. Yes. Yes, itu sebab dia orang takkan tunjuk kelebihan kepada anda. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 tereng teng 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 tereng teng teng tereng teng teng. To you. Alright. Alright. Muka dia. Kalau steady. Negeri Naqsyabandi. Masya Allah, angin pun. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tiba juga di makam Bahaduddin Naqsyabandi. Di sini sudah renovate, sudah buat cat balik. Tengok itu semua ukiran kayu tu di atas. Dan pokok mulberry pun sudah 300 tahun. Masya Allah. Okey, dan satu lagi, ini sebab minara kecil ni, setiap murid-murid setiap hari datang dia kena minum dulu
tu. Jus delima ke, kismis ke. Masya Allah. Okay, we lunch at here. How many capacity at here? 46 people. Oh, sorry. Nanti Kak Alimah sana. Awak sini. Awak sini. Nanti Kak Alimah sebelah. Okey, Kak Alimah sebelah kanan. 1 hour later. So sekarang kita akan pergi ke Tashkent lagi. Ghostan. Dan kita menaiki bullet train di Bukhara, Vozal Bukhara. Masya Allah. Meanwhile we're waiting to Tashkent by speed train, and we stay for tonight at Tashkent and back to Kuala Lumpur. Ya Allah, sedihnya. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Sama-sama doa. Where are you? Me, in a place where everything about me is here. The place where I beg, where I complain, and where I say thank you. For me, it's a quiet place and a cozy place. If you feel lonely, come. This place is waiting for you. Dapat teman tu. Langsa. Oh, dia. Bangsa dia kata. Ya Allah, Ya Rab. Ya Allah, Ya Rab. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Matahari. Okay, selepas menempuh perjalanan melalui speed train selama 4 jam dari Bukhara ke Tashkent, sekarang kita makan malam di sini dulu ya guys. Tashkent merupakan kota roti atau bandar roti. Masya Allah, dia punya pastry it's very amazing you guys. Wow, it's nice. Ya Allah. Bau dia pun sedap, harum. WC? Yes. Okay. 4 hours later. Alhamdulillah dapat juga saya makan norin. Norin. So khas ini daripada daging kuda bersama tepung. Ini adalah daging kuda ya guys. Ini daging kudanya ya guys. Masya Allah. Ya saya. Dia buat salai.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله 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 ما لنا مولى سوى الله